kerana saya ingin teruskan usaha untuk membersihkan nama saya dan perjuangan ini akan tetap saya teruskan. Seperkara yang saya nak maklumkan bahawa dalam mahkamah tadi hakim telah mengizinkan saya untuk menyatakan sepatah dua kata pada penghujung perbicaraan dan antara perkara yang saya sebut adalah kejayaan ataupun Dia ada. Kau nak tanya dah.